Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan media, ibu bapa dan calon-calon pelatih PLKN 3.0 yang saya kasihi sekalian. Pada 17 Januari yang lalu, di cawangan latihan khidmat negara, Regimen 505 Askar Wataniah di Pekan Pahang, kita menyaksikan satu fenomena yang cukup luar biasa. Jika di media sosial sedang tular tentang kem sesak ataupun pelatih terpaksa pulang, izinkan saya untuk meluruskan lensa kamera kita kepada realiti yang sebenar. Apa yang berlaku pada hari itu adalah manifestasi gelombang patriotik. Umpama kita menjagakan hujan renyai, rupa-rupanya turun hujan lebat yang menyuburkan bumi. Kehadiran anak muda untuk menyertai program latihan khidmat negara 3.0 hari itu begitu meluap-luap sehingga melimpah keluar daripada jangkaan kapasiti kami. Ramai yang bertanya, bagaimana boleh terlebih kota? Izinkan saya berkias mudah. Situasinya ibarat kita mengadakan kenduri. Kita hantar jemputan awal, iaitu panggilan pertama, namun ramai yang mendiamkan diri dan tiada jawapan ya atau tidak, sehingga tarikh tutup pengesahan pada 25 Disember 2025. Kerana bimbang nasi jadi basi dan lauk tidak berjamah, iaitu kota tidak penuh, tuan rumah pun menjemput tetamu tambahan, iaitu panggilan yang kedua. Namun, pada hari kejadian, berlaku 3 situasi serentak. Yang pertama, pelatih yang memang telah pun mengesahkan kehadiran, iaitu mengikut prosedur. Yang kedua, pelatih yang sebelum ini diam 1000 bahasa dan tidak menjawab surat panggilan, tiba-tiba muncul. Dan yang ketiga, pelatih yang datang secara walk-in ataupun datang terus kerana teruja, turut hadir. Akibatnya, kem ini yang selesanya memuatkan 550 orang, iaitu kapasiti maksimumnya, telah menerima kehadiran tetamu sehingga 810 orang. Sebagai tuan rumah, keutamaan Jabatan Latihan Khidmat Negara bukan sekadar menentukan kota kehadiran, tapi kita nak memastikan setiap anak-anak ini tidur selesa, makannya cukup dan berlatih dengan selamat. Jika kami terima semua calon pelatih yang hadir, kemudahan asas seperti katil, almari, pakaian dan juga peralatan latihan tidak akan mampu menampung serta tidak mengikut saiz ataupun ukuran yang dikendaki. Maka dengan berat hati, namun atas prinsip keadilan, kami terpaksa membuat keputusan sukar. Kami mendahulukan mereka yang patuh prosedur, iaitu yang membuat pengesahan awal. Manakala lebihan pelatih lelaki terpaksa kami lepaskan pulang. Mereka ini terdiri daripada golongan yang hadir tanpa pengesahan awal dan juga pelatih walk-in yang hadir ketika kota sudah tepu. Kepada calon pelatih yang terpaksa pulang, dengarlah pesanan saya ini. Anda tidak pulang dengan tangan kosong dan semangat anda tidak kami sia-siakan. Pertama, kita kepada para pelatih yang telah mendaftar diri pada 17 Januari 2026 yang lalu dan telah diarah pulang, pelatih layak menerima allowance perjalanan pelatih mengikut kadar dan syarat yang telah ditetapkan sebagaimana pelatih yang sedang menjalani latihan PLKN pada siri ini. Yang kedua, jaminan tempat. Nama anda kini berada di senarai paling atas, iaitu high priority, untuk pengambilan siri 2 2026 nanti. Tempat anda sudah terjamin. Anggaplah ini satu penangguhan sementara untuk persediaan yang lebih mantap dan bukannya satu penolakan.
Kami di Jabatan Latihan Khidmat Negara tidak akan menoleh ke belakang dengan kekesalan. Sebaliknya, kami bergerak ke hadapan dengan pembaharuan. Mengambil iktibar kejadian ini, kami sedang melaksanakan transformasi digital serta-merta. Yang pertama, sistem real time ataupun masa nyata. Tiada lagi grey zone ataupun zon kelabu. Sistem pengesahan akan dinaik taraf supaya data kehadiran adalah tepat pada masa nyata. Yang kedua, senarai menunggu digital. Tiada lagi walk-in secara siapa cepat dia dapat. Jika ada kekosongan, sistem akan panggil calon seterusnya secara automatik. Dan yang ketiga, pendaftaran berperingkat. Kita akan pecahkan waktu lapor diri mengikut slot masa agar tidak berlaku kesesakan di pintu masuk. Akhir kata, saya ingin menitipkan pesan kepada bakal pelatih siri yang akan datang. Budaya tunggu dan lihat perlu kita tinggalkan. Apabila mendapat tawaran, responlah dengan segera. Itu bukan sekadar klik di skrin, itu adalah janji temu anda dengan katil, makanan dan kelengkapan yang kami sediakan khusus untuk anda. Terima kasih kepada ibu bapa yang memahami dan syabas kepada anak-anak muda yang semangatnya tidak luntur di panas, tidak pudar di hujan. Sekian, terima kasih.